Apakah maksud adab dan juga biadab? Banyak faktor yang menyumbang daripada sikap individu, sistem pendidikan hingga apakah langkah Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Anda sedang mendengarkan podcast kami yang bertajuk Adab versus Biadab dalam media sosial. Saya, Alina, akan mengendalikan perbincangan kita pada hari ini. Seperti yang kita tahu, media sosial ialah ruang utama untuk berkomunikasi pada masa kini. Namun, apakah kita benar-benar menjaga adab ketika berinteraksi dalam ruang digital ini? Untuk membincangkan topik ini dengan lebih lanjut, saya ditemani oleh 3 orang tetamu jemputan yang sangat hebat. Dengan itu, dipersilakan Izati, Zulia dan juga Nadila. Boleh memperkenalkan diri? Assalamualaikum, saya Izati. Terima kasih kerana menjemput saya. Saya sangat teruja untuk berkongsi pandangan dalam topik yang sangat relevan ini. Hai semua, saya Zulia. Semoga perbincangan kita hari ini dapat membuka mata ramai pihak. Salam sejahtera, saya Nadira. Saya berharap kita semua dapat menjadi pengguna media sosial yang berhemah dan beretika selepas mendengar perbincangan dari kumpulan kami. Baik, untuk penggunaannya, mari kita fahami terlebih dahulu apakah maksud adab dan juga biadab dalam konteks media sosial. Izati, mungkin boleh mulakan? Sudah tentu, secara ringkas, adab menunjuk kepada sikap sopan, berhemah dan menghormati orang lain. Walaupun kita berada dalam dunia digital, contohnya jika kita tidak bersetuju dengan pendapat seseorang, kita menyuarakan pandangan dengan bahasa yang baik dan tidak menyerang peribadi. Manakala, biadab pula ialah apabila seseorang melontarkan kata-kata kesat, menyebarkan fitnah atau menghina orang lain tanpa rasa tanggungjawab. Media sosial seringkali dijadikan tempat melepaskan amarah secara terbuka. Betul, kadang-kadang perkara kecil pun boleh menjadi besar apabila kita tidak menjaga bahasa dan niat kita. Biadab dalam media sosial bukan sahaja menyakiti hati tetapi juga berkaitan dengan isu kesihatan mental dan undi cyber. Terima kasih atas penjelasan tadi. Sekarang persoalannya, mengapa sikap biadab ini semakin berleluasa dalam media sosial? Okey, soalan ini biar saya yang jawab. Okey, salah satu sebab utamanya ialah pengguna media sosial sering bersembunyi di sebalik identiti palsu atau akaun tanpa nama. Ini menjadikan mereka lebih berani untuk berkata-kata tanpa memikirkan akibat. Saya juga percaya bahawa ramai orang mudah terpengaruh dengan ikut trend atau cancel culture. Apabila sesuatu isu viral, mereka cepat menghukum tanpa menyimak fakta. Betul tu. Selain itu, kurangnya pendidikan tentang etika penggunaan media sosial juga menyumbang kepada masalah ini. Kita diajar tentang etika dalam kehidupan seharian tetapi tidak semua orang tahu tentang adab dalam penggunaan media digital. Jadi jelas, ada banyak faktor yang menyumbang daripada sikap individu, sistem pendidikan hingga ke pengaruh persekitaran dalam talian. Baik, mari kita bincangkan pula contoh-contoh adab dan juga biadab yang pernah tular di media sosial. Mungkin ada daripada pengalaman sendiri ataupun contoh yang boleh kita kongsikan kepada penonton. Okey, baik. Saya teringat satu kes seorang selebriti yang dikecam hebat hanya kerana kenyataan disalah tafsir. Netizen memberi komen sangat keterlaluan yang malah sehingga mendoakan perkara buruk. I malukan you. Nangis kan? Itu jelas satu contoh biadab. Sebaliknya, saya pernah melihat
dengan penuh berhemah dan profesional. Tindakan dia menerima pujian kerana kekal tenang dan matang. Saya pula sering melihat orang berkongsi video awam tanpa kebenaran hanya untuk hiburan walaupun kelihatan lucu. Sebenarnya ia boleh menjatuhkan maruah individu yang dirakam itu. Ini merupakan salah satu perbuatan biadab yang perlu dielakkan. Baiklah, sekarang mari kita bincangkan jalan penyelesaiannya. Apakah langkah yang boleh kita ambil untuk memastikan media sosial menjadi tempat yang lebih positif dan juga beradab? Bagi saya, kempen kesedaran digital harus dipergiatkan. Sekolah dan juga universiti boleh memperkenalkan modul tentang etika digital agar generasi muda lebih peka. Ya, betul. Saya rasa pula kita perlu biasakan diri untuk berfikir sebelum menaik. Jika kita tidak akan berkata begitu secara bersemuka, maka jangan tulis di ruang komen. Dan jika kita melihat tingkah laku biadab, kita boleh menegur dengan berhemah atau melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab tentang kandungan tersebut. Jangan diam kerana diam juga dianggap sebagai perkara bersubahat. Terima kasih kepada Izzati, Zulia dan juga Nadira atas pandangan yang sangat bermakna. Semoga perkongsian ini memberi kesedaran kepada semua pendengar tentang pentingnya menjaga adab walaupun kita hanya menaik di skrin sahaja. Terima kasih juga. Saya harap lebih ramai akan mula berfikir 2 kali sebelum meninggalkan komen yang menyakitkan. Semoga kita semua menjadi pengguna media sosial yang lebih bertanggungjawab. Betul, sedikit adab dalam media sosial boleh memberikan impak yang sangat besar kepada suasana dalam talian. Baiklah, itu sahaja untuk episod podcast hari ini.